Dalam dunia trading, nama-nama besar sering dikaitkan dengan hedge fund, bank antarabangsa dan jutawan Wall Street. Tapi, siapa sangka seorang lelaki biasa dari lorong-lorong sibuk Tokyo tanpa degree, tanpa mentor, mampu kalahkan sistem dan menjana 10 juta hanya daripada pair USD JPY. Hai guys, selamat datang ke Sui Academy dan nama saya Syam. Hari ini saya nak kongsikan kepada korang kisah seorang trader yang legend. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ini kali pertama korang dengar pasal kisah ini. Inilah kisah seorang trader jalanan Jepun yang bukan sahaja mengubah nasib hidupnya tetapi juga mencetuskan ketakutan kepada industri besar. Siapakah dia? Kalau korang nak tahu, tonton sampai habis. Dan juga, jangan lupa untuk klik subscribe. Jom kita mulakan. Nama sebenar dia masih menjadi misteri. Di forum forex Jepun, dia hanya dikenali sebagai Tanaka FX. Dulu dia hanyalah pekerja biasa. Kerja part time di restoran, buat kerja delivery malam dan tidur di atas lantai dalam bilik sewa kecil atas tatami sahaja. Tapi, apa yang membezakan dia dari orang lain adalah satu benda. Obsesi. Beliau sangat obses terhadap carta USD JPY. Setiap malam, lepas habis kerja, dia akan duduk depan laptop dan sambung analisa. Beliau tak ada guru, tak ikut kelas, tapi dia ada satu tabiat yang sangat pelik. Tanaka hanya trade satu pair sahaja. USD JPY tu je. Kenapa? Dia kata USD JPY ada perangai dia tersendiri yang dia boleh nampak. Ia ikut cycle dan dia percaya kalau kita kaji perangai market secara mendalam, kita tak perlu nak trade banyak pair. Kita hanya perlu faham satu perangai saja dan kuasainya. So, apa Tanaka buat lain daripada trader biasa? Multi time frame analisis tapi fokus kepada perangai candle. Dia akan analisa daripada monthly, weekly, daily tapi entry pada reaction candle. Dia tidak gunakan indikator sama sekali. Dia percaya indikator ni lambat. Dia hanya gunakan Nikkei chart dan kawasan market buat reversal berdasarkan sejarah. Seterusnya, dia akan entry berdasarkan sentimen dan fundamental Jepun. Tanaka tahu bila Bank of Japan akan buat announcement. Dia akan perhatikan bahasa yang digunakan oleh Governor Bank. Bila mereka cakap yang terlalu kuat, dia tahu bahawa USD JPY akan naik. Nampak simple je kan? Tapi gila tajam dia punya perhatian. Tanaka akan entry hanya 3 kali sebulan. Dia tak scalping. Dia akan tunggu momen besar sahaja untuk entry. Kadang-kadang tunggu 10 hari untuk satu setup. Pada tahun 2011, selepas krisis keuangan global, Bank of Japan mula campur tangan secara agresif. USD JPY jatuh ke bawah 80. Tanaka nampak peluang. Dia kumpul modal sebanyak $6,000 dan dia buat keputusan paling gila dan berani. Dia beli USD JPY dan dia hold. Padahal market semua tengah crash time ni. Gila betul dia ni. Tapi secara perlahan-lahan pasaran mula rebound. Dari 78 naik ke 85, kemudian ke 90. Tanaka dah profit dari entry tadi, tapi dia tak keluar. Malah dia tambah lagi position, tapi dengan money management yang ketat. Bila USD JPY mencecah 105, modalnya yang tadi $6,000 sekarang dah menjadi $600,000 dan dia masih lagi hold position. Kalau kita ni dah cepat-cepat close dan withdraw dah ni. Pada tahun 2013, Shinzo App lancarkan App Nomic. Yen terus lemah dan USD JPY terbang. Dalam beberapa bulan, USD JPY dari 100 naik ke 120. Beliau exit bila USD JPY sentuh 120 dan profit keseluruhan beliau dapat $10.3 juta.
Ramai cari Tanaka sebab ramai nak tahu apa rahsia dia. Dalam forum forex Jepun, kecoh sebab semua nak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia hilang. Hilangnya dia dah tak trade langsung dah. Ada yang kata dia pindah ke Okinawa dan buka pusat latihan trading. Ada juga yang kata dia derma sebahagian besar duit dia dan mula hidup sebagai seorang sami. Tak ada orang tahu apa yang jadi. Tapi yang pasti, kisah dia terus hidup dalam komuniti trader Jepun. So, apa yang kita boleh belajar dari kisah Tanaka FX ni adalah segalanya bukan hanya tentang duit tapi tentang prinsip. Apa yang kita dapat dari Tanaka adalah fokus, sabar, kuasai psikologi dan analisa secara mendalam bukan sekadar setup. Kesimpulannya, Tanaka bukanlah siapa-siapa. Dia bukan daripada mana-mana institusi. Dia juga bukan lulusan universiti kewangan. Tapi, dia ada satu benda yang trader lain tak ada. Kegilaan terhadap kefahaman sebenarnya market. Dan itu cukup untuk jadikan dia legenda. Jadi, tanya diri korang tu, korang nak jadi trader biasa atau korang nak jadi trader yang faham? By the way guys, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan percuma, korang boleh klik dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.